dekat tersebut dengan Azam Syairi, dengan Zainal Rashid dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya masuk utusan, saya boleh dikatakan dalam generasi baru juga. Saya masuk sekitar tahun 2000, zaman Datuk Khalid sebenarnya saya masuk, Datuk Zaini, Datuk Aziz semua. Saya nak beritahu, saya sebenarnya dah tulis panjang tapi saya tak save. Kenapa saya tak save? Kerana saya nak kongsi apa yang berlaku 2 tahun lepas. Seorang lelaki India datang jumpa saya, jiran. Brother, betulkah kawan saya dulu reporter utusan, tapi dia sudah tipu sama saya? Apa pasal? Adakah dia kata dia interview Margaret Thatcher? Dia tipu. Siapa nama dia? Kita sama security lah, dia jangan tipu sama saya. Dia kata dia interview Margaret Thatcher. Dia utusan. Dia kat mana sekarang? Dia kata kalau you nak jumpa ini orang, you datang di Jalan Pasar. Akan ada seorang tua yang akan bekerja shift malam. Pukul 6 petang, dia akan balik subuh. Saya tak dapat hadam. Siapa dia? Seorang pengawal keselamatan, mengaku seorang wartawan utusan, dan mengaku pernah interview Margaret Thatcher. Saya tak dapat hadam. Jadi saya ambil keputusan, saya pergi ke tempat yang dimaksudkan, dan saya nampak kelibat seorang lelaki yang takut saya. Pasal saya mula Sai. Nama dia Abang Sidik Sai. Seorang wakil utusan London, pernah menembual Margaret Thatcher, pernah menjadi ketua biro utusan Perak. Di penghujung riwayatnya, tinggal seorang diri menjadi konsultan dan ada kanser tahap 4. Ada tisu tak? Bagi dia tisu. Orang itu adalah orang yang pertama menyambut saya masa first day saya di utusan. Ketika tu dia di utusan Jambi pun dah editor dah setelah saya. Dek, abang dek, kan Dan selepas 20 tahun saya jumpa dia, dia tanya, bang, pasal apa abang jadi pengawal keselamatan? Dia, abang tak kahwin dia. Abang tak ada anak. Abang tak ada duit dia. Duit abang semua dah habis bayar kereta. Abang datang, abang duduk mana? Abang duduk Bani. Abang duduk Bani? Ini jangan pasar abang, pasar road jauh. Abang naik apa? Naik kereta ni, kereta pertuan abang ni yang dah berusia 25 tahun. Kalau tuan-tuan tengok kereta pertuan tu dah tak nampak rupa kereta. Lepas tu dia kata, dek, abang kata, saya bukan nak cerita aib arwah, tapi arwah kata, dek, boleh tak datang rumah abang dekat Bali, abang nak jual barang. Saya pergi ke rumah dia. Tuan-tuan tahu, di luarnya adalah rumah bertingkat, di dalamnya macam kat sebelah ofis kita, besi bubuk macam Saudi. Ada pelbagai barangan-barangan maksudnya di London, apa tu, pinggan-pinggan apa semua, yang dia kata dia tak jual, nak tampung dia punya kanser. Akhirnya saya kontak Datuk Zaini, dan Datuk Zaini saya buat story itu di Bebas News. Kemudian alhamdulillah disambut oleh reporter, dan akhirnya Hawana ada. Saya antara penerima Hawana, dan dia meninggal tahun lepas. Meninggal bersama dengan memori dan juga kehebatan penulisannya, tapi tak siapa kenal lah, kecuali kita di utusan Abang Sidik. Dan itu generasi lama. Generasi baru saya melihat kepada kawan saya di junior saya, saudara Basir.
dan juga Azlina. Pastinya seorang wartawan pernah bertugas ke wartawan jenayah bawah saya. Azlina fotografer. Masa PKP tak ada duit apa semua. Dalam diorang sebelah TV ni susah. Diorang hubungi saya untuk kita cari bantuan. Bukan untuk diorang, untuk orang lain. Untuk fotografer dan wartawan-wartawan ustaz lain, pengeja-pengeja utusan printing. Saya kata hampa orang pun susah. Pasal apa hampa nak kena kutip, nak bagi ke orang lain. Dia kata tak apa. Dan akhirnya dua-dua pun dah meninggal dunia. Tinggallah anak-anak semua yatim piatu dan sebagainya. Ini hanyalah sebahagian daripada cerita-cerita sedih yang tak ramai orang tahu. Paling kuat keluarlah dalam paper 3-4 para masa tu utusan ada, bolehlah juga letak 3-4 para. Beliau meninggal dunia, beliau pernah bertugas dekat tu je lah. Tapi nak cerita bagaimana sayangnya dia orang ke utusan, tapi akhiratnya begitu. Dan saya percaya ramai lagi orang seperti dia orang yang kat luar sana, yang besar dengan nama-nama besar utusan, tapi akhirnya begitu akhirat. Tapi tak apa, kita bukan nak menyalahkan takdir, tapi saya cuma nak berkongsi kat sini, tuan-tuan, datuk-datuk, Tasri, bahawa sayangnya kita pada utusan ini melebihi kita sayang pada keluarga kita. Wahal gaji utusan kecil, walaupun ibu ada degree pun dalam di kalangan paper-paper lain boleh dikatakan gaji rendah. Apatah lagi yang masuk utusan dengan membekalkan SPM. Gaji kita bawa baras kemiskinan sebenarnya. Tapi orang di luar, orang tengok kita,